Bekas CEO Proton cakap orang Melayu tak boleh terus bergantung kepada bantuan dan tak boleh asyik salahkan sistem semata-mata. Bila statement macam ni keluar, akan ada dua pihak. Satu yang terus setuju cakap betul lah, ni mindset orang Melayu memang macam ni lah perangai orang Melayu, asyik nak bergantung pada bantuan saja, asyik tunggu je, lepas tu kalau tak dapat salahkan sistem lah, ni lah tu lah. Dan reaksi kedua ialah terasa, orang Melayu akan terasa. Sebab apa? Ada orang Melayu, dan banyak, bukan sahaja ada, tapi banyak orang Melayu, ramai gila, yang usaha kerja bukan satu kerja je, 2, 3 kerja untuk menampung kehidupan, untuk memberi kehidupan yang lebih baik kepada keluarga mereka. Lepas tu diorang baca statement-statement macam ni. Benda tak semudah tu. Kalau kita tengok isu macam ni, kita kena tengok dua benda, sistem dan individu. Kita ambil satu contoh yang paling jelas. Proton sejak dibangunkan telah menerima pelbagai bantuan dan insentif daripada kerajaan untuk mereka bangun dan berdiri di atas kaki mereka sendiri. Proton sejak awal dibangunkan dengan sokongan kerajaan. Ada tarif tinggi untuk kereta import, ada juga sokongan dan bantuan kewangan. Berapa banyak kali bantuan kewangan? Setiap tarif yang dikenakan kepada kereta import untuk apa? To protect Proton dan Pro 2 lah. Tapi what? To protect Proton because it's our first national car brand. Dan berapa banyak kali Proton di bail out oleh kerajaan. Setiap benda, banyak benda yang ditolong oleh government juga. That part we can understand and we can accept and we can agree on. Betul tak? Sekarang kita cakap pasal reality. Kita selalu dengar orang cakap ayat ni, Melayu malas ataupun Melayu terlampau bergantung kepada bantuan kerajaan. Tapi kita tengok betul-betul, kita akan nampak orang Melayu ramai bekerja di sektor yang pulangannya rendah tapi kerjanya berat, seperti nelayan, petani, rider, buruh, peniaga-peniaga kecil. Kebanyakan peniaga-peniaga kecil, kebanyakan semua kerja-kerja ni dia punya effort tinggi tapi pulangannya rendah. Siapa buat kerja ni semua? Orang Melayu lah. So Melayu malas. Kalau diorang nak, diorang boleh je cakap aku duduk rumah lah, government kena bagi aku duit, government kena tolong. Tapi tak, diorang keluar, diorang berniaga, diorang buat kerja diorang. Petani, nelayan, semua buat kerja diorang. Ini semua bukan kerja senang tau. Ini semua kerja yang perlukan tenaga, masa dan ketahanan badan tu. So bila kita nak cakap pasal Melayu malas, kita kena tengok benda-benda ni semua. Kalau malas, diorang buat tak kerja-kerja macam ni?